Alhamdulillah hari ini kami dekat Tanah Yayasan Kubra dan selamatlah untuk gotong royong pada hari ini dan akhirnya isu ni dapat diselesaikan lah. Alhamdulillah, maknanya selepas ni mungkin isu di QPAC pula ni. Sebab QPAC ni dah 2 minggu dah 2 minggu notis. Sepatutnya dah kena buka pagar tapi masih belum buka pagar lagi. Jadi kita tunggu dalam masa seminggu ni. SU pun dah ada hantar surat dekat pejabat tanah. Kita minta pejabat tanah tu tolong buat keluarkan inilah kuatkuasakan undang-undang. Okey, keluarkan notis 425 boleh mencerobok denda RM500,000 lah kalau diikutkan tu. Dan kalau boleh saya nak macam ni lah, kalau boleh isu-isu kuil ni yang mana yang tak berdaftar ke, yang tak sah ni, kalau boleh macam ni lah kita nak robohkan je. Patut PBT semua dah kuat, dah kena mainkan peranan yang penting lah dalam isu ni. Kan? Kita tak nak undang-undang ni dipolitikkan, mana-mana dipolitik. Itu yang masalah dia. Jadi bila dia dipolitikkan, itu yang susah PBT nak buat kerja. Mana-mana agensi nak buat kerja. Itu jadi payah kat situ. Jadi saya ucapkan tahniah lah pada grup Tamin Dahri juga dan yang lain-lain lah yang betul-betul lumus dalam isu perubahan kuil dekat Yayasan Kubra ni lah. Taman Korporasi QPAC ni kita bagi seminggu. Yang mana yang hari tu? Yang hari tu 2 minggu kita bagi. 2 minggu yang notis pagar. Pagar biru tu, tapi sehingga hari ni masih belum lagi dibuka. Itu yang kita rasa tak puas hati lah, tapi surat kita dah hantar lah kepada pejabat daerah dan tanah lah untuk diambilkan tindakan lah. Kita bukan apa, sebab bila makin lambat pagar tu buka, makin lambat kita punya projek nak jalan. Sejati Madani tu nak jalan. Jadi diorang kena faham lah kat situ juga kan. Dan kalau boleh kita nak buat betul-betul tembok, tak ada pintu-pintu. Kalau nak tembok betul-betul tembok, tak ada pintu-pintu. Jangan pula tiba-tiba dia tutup sekarang, dia tutup sikit, tiba-tiba ada pintu. Tak ada. Memang kita minta dia tutup terus. Dan diorang kena ikut jalan Sungai Long tu. Yang dipersetujui tu lah.